Masih ada panas, ada masih lagi hujan. Dan hujan di sana sini, perhatikan bila kita letak kenderaan, letak di tempat yang selamat, kalau boleh tempat yang lebih tinggi sikit daripada biasa. Yang kedua dia, kunci dia seelok-eloknya, kalau paling bagus jangan gunakan alarm sistem. Paling bagus jangan gunakan alarm sistem, sebab bila dia short, alarm tu aktif. Dan keduanya, apabila kenderaan kita tenggelam, kita sedar bangkit tengok banjir, kita tengok kadang-kadang kita tenggelam, janganlah sesekali kita cuba nak hidupkan. Biarlah seperti yang awalan tadi kita dah ajar macam mana nak buat. Dan yang akhir sekali, apabila kita merempuh banjir, jangan kita tekan brek, jangan kita pulas steering. Kita memandu dalam hujan, ada lopak-lopak air di atas jalan. Bila lopak-lopak air ni yang menyebabkan air terkapung, bila kita langgar je, kereta kita boleh terkapung, boleh float. Dan kita tekan brek, dia boleh buang ke kiri atau ke kanan. So apa nak buat kalau lalu tiba-tiba atas jalan ada air? Ada air, kita langgar, pegang steering kuat-kuat, kita keraskan badan kita, biar je di kereta tu akan pergi terus je. Jangan keluar sana atau keluar sini. Jangan tekan brek sekalipun. Tidak dibenarkan sama sekali. Biar je dia akan bunyi, dia pergi balik macam ni. Dia akan free, dia akan laju kerana putaran roda. Jadi tak usah risau, pegang steering kuat-kuat, pasti akan selamat. Jadi kalau kita panik, kita tekan brek, berbahaya, akan mengundang. Jadi berhati-hati ketika dia ada di atas jalan raya, terutama sekali ketika hujan ini. Pandu selamat, jiwa selamat. Jangan kita sesekali dalam hujan ni memasang hazard light atau ke 4-4 signal. Pasang all the way dalam hujan. Jika kita tak mampu nak lihat, kita dah pasang lampu, tak mampu lagi nak lihat kerana hujan lebat, carilah berhenti di tempat yang selamat, terutama di RNR. Jangan berhenti di tepi lebuh raya.